Kalau anda kata kita sebut shin, tengah lidah dan tengah lidah keras tu kita sentuh sampai tertutup ruang, huruf shin tak akan jadi. Seterusnya, huruf yang ke-13, iaitu huruf shin. Sama, bentuk base dia punya sama macam huruf sin tadi, cuma dia ada 3 titik di atas. Adakah makhraj dia berdekatan? Jawapannya tidak. Okey, kita tengok di manakah kedudukan makhraj huruf shin, iaitu dekat, tuan-puan tengok dekat bulatan merah tu. Iaitu itulah tempatnya di antara tengah lidah dan tengah lelangit keras. Tengah lidah kita di antara tengah lidah menyentuh berhampiran tengah lelangit keras. Ada sedikit ruang di antara lelangit dan tengah lidah. Kalau anda kata kita sebut shin, tengah lidah dan tengah lelangit keras tu kita sentuh sampai tertutup ruang, huruf shin tak akan jadi. Dia mesti ada sedikit ruang untuk menghasilkan bunyi shin. Okey, ini adalah dia punya kedudukan makhraj dia. Nampak? Tengah lidah diangkat tanpa menyentuh lelangit. Nampak? Dia diangkat, dia rapat, tetapi tidaklah sampai menyentuh, sampai ada sentuhan.